Kami di sini menzahirkan bahawa anak guam kami telah dibawa oleh pihak polis pada pagi tadi ke mahkamah dalam keadaan bergari, dan kami difahamkan pihak Arun Dorasami telah dijemput, telah diminta datang ke mahkamah tanpa dikawal oleh pihak polis, tanpa bergari. Situasi pertuduhan kedua-duanya adalah sama, Seksyen 505B Kanun Keselesaan, dan kita persoalkan kenapa anak guam kami boleh dibawa dalam keadaan bergari, dikawal rapat pihak polis kiri, kanan, belakang dan depan sehingga dibawa ke mahkamah, namun pihak Arun Dorasami diiringi oleh Timbalan Menteri Undang-Undang seolah-olah menzahirkan si Arun Dorasami ini mendapat perlindungan, menzahirkan mendapat sokongan daripada pihak Timbalan Menteri Undang-Undang. Anak guam kami hadir dengan bergari. Itu perkara yang anak guam kami kesali kepada pihak penguatkuasa atas double standard yang telah berlaku kepada anak guam kami.